Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya Abu Bakri bin Said Ishaq bin Yahya, pengasas Kompleks Pendidikan Baitul Diya dan juga seorang yang sentiasa berbicarakan tentang isu-isu masyarakat dalam media sosial. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Fitri. Maaf zahir dan batin kalau kita ada kesilapan, kami ada kesilapan, saya ada kesilapan kepada tuan-tuan. Mungkin ada teguran-teguran saya mengguris hati, dan mungkin juga tuan-tuan ada melakukan kesilapan kepada saya. Kita kosong-kosong. Saya maafkan tuan-tuan dan tuan maafkanlah saya. Sepada hari baik dan bulan baik dan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Kita tinggalkan Ramadan ataupun Ramadan meninggalkan kita, bagaimana keputusannya? Adakah kita di kalangan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun sebaliknya? Apapun minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.